keluar dari rumahku. Keluar dari rumahku. Ina? Ina, apa buat Nina? Siapa engkau Kenapa kau datang nak ganggu keluarga aku? Siapa engkau? Kau jangan tanya siapa aku. Kau tahu tak, yang kau datang ni, rumah ni, tempat aku. Keluarga kau yang kacau aku. Kenapa pula aku yang kacau keluarga kau? Kau jangan main-main Kau tak nak keluar, aku panggil ustaz Kau jangan main-main. Aku tak takut dengan ustaz. Kau panggil lah. Kau panggil semua dukun yang andal. Aku takkan takut. Selagi kau tak nak keluar dari rumah ni, aku akan panggil cucu cicit aku untuk duduk sini. Aku takkan keluar. Orang tu boleh halau aku, tapi aku akan datang balik. Berikut ini adalah satu kisah pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh keluarga Encik Mustafa berkongsi peristiwa yang berlaku dalam rumahnya. Assalamualaikum dan apa khabar semua peminat rancangan MJ12 termasuk DJ KC yang dihormati. Terima kasih kepada Encik Mustafa dan Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mustafa. Saya ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa yang berlaku dalam rumah saya, Casey. Peristiwa yang tak dapat dilupakan mengganggu keluarga kita. Pada mulanya gangguan ini kami anggap hanyalah gangguan-gangguan biasa. Mungkin ini kerap berlaku dalam rumah-rumah kita dan seringkali juga kita pernah mengalami. Saya rasa kalau Casey tanyakan kepada pendengar-pendengar Misteri Jam 12, mungkin ramai di antara mereka akan mengalami ataupun pernah mengalami apa yang saya bakal ceritakan. Para pendengar Ria 897 FM, mengikut pengalaman Cik Mustafa yang berkongsi kisahnya dalam rumah di Bukit Batu. Dan sekarang ini Cik Mustafa dan isterinya tidak lagi duduk di rumah itu, malah rumah itu tidak boleh dijual. Beliau tidak beritahu kenapa sebabnya. Mungkin belum lagi masanya untuk dijual sebab belum tempoh 5 tahun, ataupun mungkin tidak ada pembeli yang inginkan rumah yang berhantu. Dan Cik Mustafa memberi nama Rumah Puaka. Benar atau tidak ingat, jangan mudah kita percaya. Dan kata Cik Mustafa, pada malam-malam tertentu ahli keluarganya akan sering kedengaran dalam rumah tersebut seolah-olah ada bunyi goli, seperti ada orang jatuhkan goli. Tapi hairan, hakikatnya dalam rumah itu tidak seorang pun bermain dengan goli. Dan benda ini berterusan untuk berbulan-bulan sampaikan ia sudah menjadi satu perkara yang biasa mengikut penjelasan dari Encik Mustafa. Malah isteri, kedua anak perempuan saya, termasuk saya, dah jelak dengan bunyi goli. Selain dari itu, juga bunyi tapak kaki orang berlari. Kadang-kala Casey, tengah-tengah malam, waktu kita baru-baru pindah, dengar orang tarik meja, alihkan meja, kerusi dan sebagainya. Benda ini memang menjadi satu perkara yang biasa. Lama-kelamaan para pendengar Ria 897 FM, Cik Mustafa memberitahu gangguan-gangguan ganjil ini semakin hari semakin melampau. Selain dari dengar bunyi goli dalam rumah, orang berlari dalam rumah, bunyi kerusi meja ditarik, makin menyeramkan. Ternampak kelibat-kelibat wanita tua, makcik tua dalam rumah tersebut. Orang yang pertama ternampak susuk tubuh seorang makcik adalah anak gadis Cik Mustafa yang berusia 13 tahun. Waktu itu malam hari, beliau sebenarnya terasa haus nak minum air. Keluar dari bilik tak nampak orang di ruang tamu. Tapi bila dia sedang berdiri, kata Cik Mustafa, ini diceritakan oleh anak saya Casey, bila anak saya sedang berdiri di dapur minum air, dia terperasan di ruang tamu ada perempuan sedang duduk. Pada mulanya dia fikirkan ibunya, iaitu isteri saya. Jadi setelah minum air, dia menghampiri ruang tamu. Kemudian, Bu, belum tidur lagi Bu? Apa Bu duduk luar malam-malam macam ni? Wanita itu tak bergerak
dan tidak menyaut bila anak saya menegur. Barulah anak saya tahu yang itu bukan ibunya, sebab dari belakang bila dah hampir dekat memang berlainan bentuk badannya. Kemudian anak saya gerakkan kaki. Sambil berjalan dia kata, Bu, Ina tidur dulu Bu Selamat malam Bu. Kau nak tidur? Ataupun kau dah tahu aku siapa? Itu yang diberitahu oleh anak saya. Benda tu seolah-olah bercakap. Bila anak saya katakan yang dia nak tidur, benda tu menyaut. Seolah-olah anak saya dah tahu yang itu bukan ibunya. Setelah itu barulah isteri, anak saya satu lagi dan saya nampak Casey susuk tubuh wanita tua dalam rumah. Dah hampir Casey, hampir 2 tahun duduk dalam rumah tu. Tahap demi tahap gangguan semakin menjadi-jadi, gangguan semakin menakutkan. Sehinggakan saya sebagai penghulu rumah, seorang ayah, juga kadang-kala takut dengan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak diundang. Para pendengar Yala 97 FM, perkara yang paling menyeramkan membuat kami tidak ingin balik ke dalam rumah tersebut berlaku apabila satu malam isteri saya telefon menangis apabila saya sedang bertugas. Saya kemudian balik secepat mungkin. Casey nak tahu, anak gadis saya yang pertama kali nampak makcik tua awal tadi telah pun dirasuk. Tapi saya yakin mungkin makcik yang dia nampak dalam rumah nenek tua merasuk badan anak saya. Bila saya pulang, isteri menangis tak tahu nak buat apa. Kakaknya juga menangis. Anak saya dalam biliknya sedang duduk di atas katil sambil badannya dihayunkan ke kiri ke kanan dan mengatakan, "Keluar dari rumahku. Keluar dari rumahku." Ina apa buat Nina? Siapa engkau Kenapa kau datang nak ganggu keluarga aku? Siapa engkau? Kau jangan tanya siapa aku. Kau tahu tak, yang kau datang ni, rumah ni, tempat aku. Keluarga kau yang kacau aku. Kenapa pula aku yang kacau keluarga kau? Kau jangan main-main Kau tak nak keluar, aku panggil ustaz Kau jangan main-main. Aku tak takut dengan ustaz. Kau panggil lah. Kau panggil semua dukun yang andal. Aku takkan takut. Selagi kau tak nak keluar dari rumah ni, aku akan panggil cucu cicit aku untuk duduk sini. Aku takkan keluar. Orang tu boleh halau aku, tapi aku akan datang balik. Casey, benda tu bertutur dengan saya, mengatakan yang tempat yang kami tinggal, saya dengan isteri tinggal, adalah tempat dia, rumah dia. Saya yang telah pun mengambil tempat ini dari dia. Ini sebab rumah di Bukit Batok kami beli ni dah kosong hampir setahun, tidak ada penghuni. Bila membelinya tidak ada apa-apa pun, Casey. Memang tak rasa pun. Patutlah sebelum ini gangguan menjadi-jadi. Barulah saya tahu sebelum ini bunyi guli, orang berlari dan sebagainya itu adalah satu amaran. Dalam rumah itu ada penghuni. Saya tak ada pilihan. Saya bercakap dengan makhluk tersebut. Kau dengar sini Aku nak anak aku balik. Lebih baik kau keluar sekarang. Kau keluar dari badan anak aku. Sebelum apa? Sebelum apa? Kau nak halau aku? Ini kan tempat aku. Mana kau boleh halau aku? Aku tak kisah. Ingat, keluarga kau kena keluar. Keluarga kau kena keluar. Ini rumah aku. Kalau tak keluar, aku bawa semua kawan-kawan, cucu cicit aku. Ingat ya, ingat. Sesaat wanita itu ataupun perempuan tua itu, Casey, habis berbual, anak saya tersedar, mula terbatuk-batuk. Saya terus mengambil anak saya, tarik dia, bawa dia keluar. Dan Casey, memang benar,
Beberapa hari kemudian, bukan saja perempuan tua, malah isteri saya ternampak ada perempuan merangkak keluar dari storeroom Casey, walhal storeroom ditutup. Isteri saya terbangun kerana pintu bilik terbuka. Siapa yang buka tak pasti, tapi kata Encik Mustafa para pendengar Ria 897. Isteri kemudian ternampak storeroom dalam rumah pintunya terbuka dan ternampak kelibat wanita merangkak keluar dari storeroom. Sampai sekarang Casey, rumah di Bukit Batuk yang saya tinggal dengan isteri tidak lagi kami diami, malah rumah itu dikosongkan. Saya pernah 2 kali percubaan sewakan rumah itu, tapi Casey, 2 penyewa saya tak boleh tidur, tak sanggup nak bertahan walaupun selama sebulan. Mereka katakan rumah saya ada gangguan dan saya tidak boleh teruskan lagi sebab saya rasa tidak baik kerana seolah-olah menipu penyewa-penyewa saya. Sampai ke saat ini Casey, rumah saya itu dikosongkan dan hanya akan saya pulang dengan isteri dengan anak-anak untuk ambil pakaian. Sekarang ini saya duduk di rumah kakak ipar atas belas ihsan kakak ipar lah, dan beberapa pakar telah pun datang ke rumah untuk melihat menghalau benda tu akan pergi. Tapi setelah beberapa minggu, dia datang kembali mengganggu keluarga. Mengikut pengetahuan Casey, ada seorang pakar yang saya berjumpa. Beliau ni seorang yang terkenal dalam MJ12. Dia kata dengan bantuan ini insya-Allah boleh dihalau, tetapi memakan masa yang lama. Bukan senang nak menghalau, tetapi tidak mustahil dengan bantuan Allah. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Abang. Hafsal dengan awak. Awak kat mana ni? Hafsal dengan awak ni? Abang, saya takut bang. Awak takut apa ni? Awak kat mana? Saya kat rumah bang. Abang, saya nampak arwah mak dalam bilik bang, duduk atas katil. Astaghfirullahalazim. Awak jangan cakap bukan-bukan. Anak kita mana? Anak kat rumah kakak bang. Saya belum ambil bang. Okey, sekarang ni abang, awak tinggalkan rumah tu, kunci pintu, awak pergi rumah kakak. Okey bang. Anak, mana cucu aku? Anak, mana cucu aku? Teman-teman Ria 897 FM, berjumpa kita sekali lagi dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Tetapi kali ini bukan di udara. Kali ini kita berjumpa di alam siber dengan kisah-kisah misteri yang akan saya ketengahkan. Kisah berikut ini saya terima kiriman email dari seorang pendengar bernama Suhaila. Suhaila adalah seorang ibu. Ibu yang mempunyai seorang anak yang berusia 6 tahun, anak perempuan. Suhaila tinggal bersama dengan suami, ibunya, anaknya di bawah satu bumbung. Kisah yang ingin diketengahkan, ibu Suhaila memang cukup rapat dengan anak berusia 6 tahun. Memang rapat ini kerana bila Suhaila dengan suami keluar bertugas, siapa yang ada di rumah untuk menengok ataupun menjaga anaknya? Pastinya ibulah yang akan menjaga anak. Dari situ, dari ketiadaan suami isteri inilah, dalam pengalaman yang dikirimkan oleh Suhaila, ibu semakin hari semakin rapat dengan cucunya, anak yang berusia 6 tahun. Bayangkan teman-teman Ria 897, apa yang berlaku dalam kisah ini diceritakan gangguan mula berlaku setelah ibunya meninggal dunia. Jadi bila Suhaila sebagai pekerja kontrak, yang bermaksud dalam kiriman ini, Casey, saya bekerja sebagai pekerja kontrak. Kalau ada job ataupun kalau ada tugas, barulah saya akan dipanggil untuk berkhidmat. Kalau tidak, saya akan duduk di rumah menjadi suri rumah sepenuh masa. Jadi apa yang berlaku setelah ibunya meninggal dunia? Lebih kurang 3 bulan setelah pemergian arwah ibunya, gangguan mula berlaku dalam rumah. Bila Suhaila bertugas, kadang-kala bertugas pada waktu petang dan balik agak lewat malam, anaknya terpaksa dihantar ke rumah kakaknya untuk kakaknya menjaga.
Jadi bila Suhaila bertugas, suami bertugas, anaknya berusia 6 tahun akan dihantar ke rumah kakaknya untuk dijaga. Bila pulang, kadangkala terlampau penat, Suhaila tak jemput anaknya ataupun tidak mengambil anaknya, malah keesokan pagi ataupun hari barulah Suhaila akan pergi ke rumah kakak untuk menjemput anaknya pulang ke rumah. Jadi bayangkan teman-teman pria, ibunya ketika masih hidup ada menyimpan beberapa barang. Antaranya barang-barang yang telah pun dibawa dari rumah kampung yang lama, diturunkan dari nenek diturunkan kepada ibunya yang disimpan, dibawa bersama, tinggal bersama dengan Suhaila. Dipendekkan cerita di sini, cuba anda bayangkan kisah yang ingin diketengahkan. Waktu itu kebetulan hari hujan selebat-lebatnya. Saya baru balik dari tempat tugas KC. Apabila saya pulang terlampau penat, dalam perjalanan saya telefon kakak yang saya tidak dapat menjemput anak saya pulang ke rumah. Jadi saya kata esok saya datang ambil boleh, sebab dari tempat tugas ke rumah kakak memang agak jauh. Jadi kakak pun kata bolehlah, lagipun anak saya waktu itu sedang nyenyak tidur. Setelah sampai di kolong blok rumah saya, mula rasa tak sedap hati KC. Seperti kita manusia biasa, macam ada benda yang tak kena. Saya pun menaiki lift untuk pulang ke rumah. Setibanya sampai di hadapan pintu rumah saya masuk memberi salam. Apa yang berlaku memang cukup menyeramkan. Bila ibu saya meninggal dunia, ibu saya KC ada meninggalkan satu barang kepunyaan dia. Dalam barang tersebut penuh dengan barang-barang kemas, dihadiahkan kepada cucu kesayangan. Saya sebagai seorang ibu harus jalankan amanah yang diberikan kepada anak saya. Amanahnya yang disampaikan adalah barang-barang kemas diserahkan kepada anak. Tapi anak saya masih muda, baru 6 tahun. Mana tahu tentang barang emas. Saya simpan barang itu dalam bilik saya, dalam almari saya. Suami pun tahu tentang perkara ini. Bila saya pulang ke rumah, buka saja pintu, beri salam, tutup pintu, rumah gelap. Saya masih belum buka lampu. Sedang saya tanggalkan sepatu di hadapan pintu rumah yang dah ditutup, saya dengar KC kotak musical box yang disimpan barang-barang kemas arwah ibu saya berbunyi. Saya dengan segera terus pandang ke dalam bilik. Bila pandang ke dalam bilik, tengok tak nampak orang. Saya terus buka lampu ruang tamu. Bila lampu ruang tamu hidup, saya seolah-olah perasan dalam bilik saya yang gelap. Waktu itu malam hujan lebat. Kilat, sabung menyabung, petih, dengah guruh, dengah semua KC. Saya terlihat di atas katil, seolah-olah ada seorang perempuan sedang duduk. Siapa pula perempuan ni? Saya tenung dan renung betul-betul. Astaghfirullahalazim KC. Saya rasa saya macam nampak susuk tubuh arwah ibu saya. Sambil bunyi musical box tak henti-henti yang menakutkan saya. Dengan segera, saya angkat telefon, terus telefon suami. Abang, Hafsal dengan awak. Awak kat mana ni? Hafsal dengan awak ni? Abang, saya takut bang. Awak takut apa ni? Awak kat mana? Saya kat rumah bang. Abang, saya nampak arwah mak dalam bilik bang, duduk atas katil. Astaghfirullahalazim. Awak jangan cakap bukan-bukan. Anak kita mana? Anak kat rumah kakak bang. Saya belum ambil bang. Okey, sekarang ni abang, awak tinggalkan rumah tu, kunci pintu, awak pergi rumah kakak. Okey bang. Setelah berbual dengan suami KC, saya matikan lampu. Sedang saya pakai sepatu dalam keadaan rumah yang gelap gelita. Baru nak buka pintu, KC, saya dengar suara. Percaya ataupun tidak KC,
Awal tadi seperti saya lihat arwah susuk tubuh arwah ibu saya. Kemudian saya dengar suara sayu. Anak, mana cucu aku? Anak, mana cucu aku? Teman-teman Ria 897. Suhana mengatakan, beliau dengan segera tak toleh ke belakang buka pintu ketap mangga tapi tidak tutup pintu kayu kerana ketakutan. Bila saat Ana ataupun Suhana sedang berdiri di hadapan pintu rumahnya, dari dalam rumah tu memang tak ada orang ketuk Casey. Beberapa kali membuat saya takut, tak berani nak kunci pintu, hanya ketap pintu besi dengan mangga. Saya terus tinggalkan rumah saya, pergi ke rumah kakak. Sejak hari itu Casey, barang-barang kemas ibu saya tinggalkan bersama dengan kakak. Kakak saya menjaganya, dan kotak musical box yang diberikan kepada ibu saya dan anak saya memang gemar bermain dengan kotak itu, mendengar muzik kotak tersebut. Kadang-kala dia tanya, dan bila dia masa lapang dia akan duduk main dengan benda itu. Telah pun saya buang kotak tersebut. Anak sering kerap kali bertanya. Saya katakan kotak tu hilang entah ke mana. Itulah pengalaman saya. Terima kasih Casey kerana sudi berkongsi dalam rancangan Misteri Jam 12. Para pendengar, itulah kisah dapat saya hadiahkan kepada anda di alam siber. Semoga kita berjumpa sekali lagi dalam MJ12. Abang, buka pintu. Abang, buka pintu. Suara macam isteri aku. Isteri aku tak ada kat rumah. Astaghfirullahalazim. Siapa pula yang ketuk ni? Teman-teman Ria 897 FM, saya akan teruskan kisah berikut ini di alam siber dalam episod Misteri Jam 12 bersama dengan saya DJ Casey. Terima kasih kerana menggembar rancangan ini. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia. Inilah yang terdaya untuk mengubati rindu anda. Kisah yang ingin saya ceritakan ini adalah satu pengalaman peristiwa yang dialami kalau tadi seorang ibu, kali ini pula seorang suami. Seorang suami bercerita berkongsi. Nama beliau Encik Farihin yang ketengahkan peristiwa pengalaman. Dan kisah yang dialami oleh Farihin ini, inilah kisahnya. Ketika isteri bercuti bersama dengan kakak ipar pergi ke luar negeri. Cik Farihin dengan isteri baru saja berumah tangga lebih kurang 2 tahun, tidak mempunyai cahaya mata. Beliau duduk di rumah 5 bilik, hanya suami isteri saja. Jadi bila isteri ada masa lapang, isteri akan keluar dengan teman-teman, dengan Cik Farihin, dengan kakak iparnya, dan memang rapat dengan kakak ipar dalam kiriman email yang diceritakan oleh Farihin. Waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku, sebenarnya kata Farihin, Casey dan juga teman-teman Misteri Jam 12, isteri saya bercuti. Katanya dia bercuti selama 7 hari pergi ke Australia. Jadi bila dia katakan 7 hari dia pergi ke Australia, kemudian saya pun kata baiklah, saya benarkan dia bercuti dengan kakak ipar saya. Mereka berdua memang cukup rapat. Dan saya pun harus bersiap sedia kalau balik rumah tu isteri tak ada, akan rindukan isteri. Masak pun tak ada, terpaksa makan makanan luar dan sebagainya. Jadi hari yang keempat isteri berada di Australia, isteri telefon saya. Isteri telefon mengatakan yang dia akan tambah lagi 2 hari, dari 7 hari kepada 9 hari. Sebab dia ada tempah sesuatu dan barang itu hanya akan siap pada hari selepas dia merancang untuk pulang ke Singapura. Katanya di sini sebenarnya saya ni tidak ingin membenarkan isteri pulang. Begitu lewatlah. Jadi setelah isteri merayu, kakak ipar pun kata saya terpaksalah sebab mereka dah beli barang tersebut. Jadi isteri kata daripada 7 hari sekarang ini dah nak jadi 9 hari untuk berada di Australia sebab barang yang ditempah hanya akan siap pada hari yang disebutkan. Baiklah,
Masuk hari yang kelima, saya pulang ke rumah. Saya ni bertugas shift malam KC. Jadi bila saya balik dari tempat tugas tu, seperti biasalah balik rumah, selalu rumah tak ada orang. Dan kalau KC pernah ketengahkan, boleh saya katakan, kalau rumah kosong tak baik, rumah tu digelapkan. Tapi saya keluar waktu petang, takkanlah saya nak hidupkan lampu dari petang sampai malam saya balik. Memang membazir namanya. Jadi saya tidak hidupkan lampu bila saya balik kerja sekitar 11-12 tengah malam. KC, hari yang ke-7, isteri kata dia akan balik lewat. Jadi hari yang ke-7 saya balik ke rumah. Saya masuk dalam rumah, saya terperanjat apabila ternampak isteri saya masuk ke dalam bilik. Isteri aku dah balik. Saya pun buka lampu, tanggalkan sepatu, kemudian saya terus masuk ke dalam bilik. Melihat dalam tandas bilik, isteri saya sedang mandi. Mungkin agaknya isteri saya baru saja sampai ke rumah. Jadi kata Encik Farhin, apa yang berlaku para pendengar Ria 897? Saya pun ambil tuala. Saya pun kata, "Ma, balik tak cakap kata balik lambat." Jadi tak apalah, saya ambil tuala. Saya pun pergi ke dapur, mandi di tandas bahagian dapur. Mandi dah bersihkan diri, saya keluar dari tandas. Memang rindu nak jumpa isteri KC. Saya pun masuklah ke dalam bilik saya. Tengok lampu tandas gelap, bilik saya pun gelap. Mana isteri aku ni? Saya pusing kiri kanan, masuk bilik sebelah, study room, semua tak ada. Saya keluar pun tak ada. Jadi saya pun ambil telefon. Saya telefon isteri saya. Bila saya telefon isteri, terperanjat. Bunyi deringan overseas KC, panggilan luar negara. Isteri saya jawab, "Hello? Ayang kat mana Oh, kat hotel lah dengan kakak Afsal." "Dekat hotel? Awak balik bila ni?" Kan dah cakap dengan abang, saya balik hari ke-9 sebab saya pesan barang." "Kenapa bang?" Tak ada apa-apa lah. Okey. Saya letak telefon, kemudian meremang bulu rumah KC. Malam tu KC, saya rasa tak sedap hati. Saya pun tidurlah. Setelah habis semua, saya dah tenangkan diri, dah salin pakaian, dah naik atas katil, nak lelapkan mata sebab esok saya bertugas. Dan apa yang berlaku sedang saya tidur KC, beberapa kali di ruang tamu rumah saya ternampak KC, susuk tubuh seorang wanita berjalan berkali-kali. Saya terus bangun, tutup pintu bilik. Apa yang berlaku seterusnya memang menakutkan. Bila dah tutup pintu bilik, saya pun jalan menuju ke arah katil nak tidur. Alangkah terperanjatnya KC apabila saya dengar orang ketuk pintu bilik saya. "Abang, buka pintu. Abang, buka pintu." Suara macam isteri aku. Isteri aku tak ada kat rumah. Astaghfirullahalazim. Siapa pula yang ketuk ni? Jadi saya pun menghampiri pintu tersebut. Bila saya menjenguk dari bawah lubang pintu kan bawah ada gap, kata Encik Farihin, "KC, bila saya teropong dekat bawah, benda tu pun sedang teropong tengok saya balik. Sampaikan saya terbaring kerana terperanjat." Astaghfirullahalazim. Saya terus lari naik ke atas katil, kata Encik Farihin. Kemudian sepanjang malam istighfar, baca Al-Quran, tenangkan diri, buka lampu sampailah saya mengantuk tertidur. Dan pengalaman ini, kisah yang seram ini, satu-satunya kisah seram dalam hidup saya. Tidak saya beritahu isteri tentang apa sebenarnya yang berlaku. Para pendengar Ria 897, mengikut kata Farin dalam kiriman email, saya ada bertanya kepada seorang pakar yang datang ke rumah saya sebelum isteri saya pulang. Bila pakar itu datang, pakar itu mengatakan benda yang mengganggu rumah adalah sebenarnya makhluk dari luar. Apabila rumah saya kosong, untuk beberapa hari saya tidak pulang kerana tugas. Sebab itulah dia datang menginap ke dalam rumah. Dan dia tanya pada saya, berapa kerap saya mengaji. Saya terdiam. Rumah yang kosong daripada surah-surah Al-Quran, rumah itulah yang akan dipilih oleh makhluk jin. Saya hanya rasa sedih kerana saya tidak melakukan yang sebaiknya untuk saya dan keluarga. Terima kasih KC
dari peminat pendengar rancangan MJ12 Farihin. Lisa, ambilkan maupa dalam laci, mak nak makan. Kiriman berikut ini yang saya terima ingin saya bacakan kiriman email. Datangnya daripada Kak Lisa. Kak Lisa berkongsi pengalaman yang menyeramkan ini. Apa khabar Casey dan juga pendengar misteri jam 12? Tolonglah ketengahkan pengalaman Kak Lisa, Casey. Perkara ini berlaku dalam rumah Kak Lisa setelah arwah mak meninggal dunia. Casey, 2 hari setelah mayat dikebumikan, kakak masih terdengar ibu kakak memanggil kakak suruh ambilkan ubatnya di dalam laci. Casey, memang benar, ketika ibu masih hidup, saat terakhir itulah dia memang banyak kena makan ubat. Dan waktu-waktu tertentu dia akan panggil kakak. Lisa, ambilkan maupa dalam laci, mak nak makan. Saat kedengaran pada malam pemergian ibu yang kedua, ini 2 hari setelah mayat dikebumikan ataupun jenazah dikebumikan. Pukul 1 pagi, Casey, kakak tak dengar MJ12 sebab dalam kesedihan dan ketakutan. Terdengar terbangun apabila dengar suara mak panggil suruh ambilkan ubat. Kakak istighfar dan tahu arwah mak dah tak ada. Bilik arwah mak masih lagi dikosongkan. Anak-anak walaupun dah berebut sebelum neneknya pergi, anak-anak kakak 3 orang semua masing-masing nak cup ataupun ingin ambil bilik arwah neneknya. Tapi entahlah, dah masuk 2 hari, kata Kak Lisa, neneknya meninggal dunia. Bila kakak tanya siapa nak duduk bilik nenek, kemudian dia tunjuk dia tunjuk dia. Seolah-olah masing-masing semua takut nak tinggal dalam bilik neneknya. Akhirnya, kata Kak Lisa, pada malam yang kelima, barulah kakak tahu kenapa anak-anak kakak semua tak nak tidur dalam bilik arwah neneknya. Bila kakak terjaga malam, waktu itu 3 pagi, Casey, kakak keluar dari bilik, berjalan ke ruang tamu. Sebenarnya niat nak ke dapur. Apabila kakak terdengar pintu bilik arwah neneknya seolah-olah ada orang masuk dan tutup. Dalam hati dia kata, amboi, semalam 2 hari lepas suruh tidur semua takut. Siapa pula yang tidur dalam bilik nenek dia? Jadi niat kakak ni nak buka pintu bilik nenek ataupun arwah ibu kakak. Sebenarnya nak tengok anak bujang mana yang rebut bilik tersebut. Apabila kakak buka pintu, tengok dalam bilik atas katil, Casey, ternampak ada orang baring tapi tutup selimut. Siapa pula yang baring dalam bilik ni? Tak apalah, tak nak ganggu. Memandangkan dia dah tidur, kata Kak Lisa bila buka pintu bilik arwah ibunya. Bayangkan para pendengar, ternampak ada susuk tubuh baring di atas katil sambil berselimut satu badan. Kak Lisa nak menegur, sebenarnya nak tahu anak yang mana yang cup ataupun dapat bilik ini. Oleh kerana dia dah tidur, Kak Lisa batalkan niat dan terus ke dapur. Keesokan harinya, bila ada anak-anak yang nak ke sekolah, sedang siap-siapkan sarapan, Kak Lisa pun bertanya, semalam siapa tidur bilik ni? Main lagi 2 hari lepas, ibu suruh tidur, semua takut. Siapa tidur? Anak Kak Lisa saling berpandangan. Dia tengok dia tengok dia. Ma, tak ada orang, Ma, kita semua satu bilik. Casey, kakak katanya di sini terus tengok anak kakak. Korang jangan main-main Siapa semalam tidur bilik ni cakap dengan Mama? Betul, Ma, tak ada, Ma. Kita semua tidur satu bilik, Ma. Casey, semalam betul, Casey. Sumpah kakak nampak seolah-olah atas katil ada orang baring berselimut dalam keadaan yang gelap. Bila anak katakan yang itu bukan mereka, kakak terperanjat. Kemudian anak kakak yang tengah, Ma,
Sebenarnya abang pun pernah nampak, Mak. Ada orang baring dalam bilik Dini. Sebab tu kita tak nak tinggal situ, Mak. Casey, sekarang ini kakak sedang mendapatkan bantuan seorang pakar untuk melihat bilik tersebut. Kalau benar-benar ada gangguan, terpaksalah disimak dan barang-barang arwah terpaksalah dibuang. Setakat ini, bilik si arwah sama macam hari yang dia meninggal. Tidak tersentuh pun apa barang-barang yang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Kak Lisa yang menetap di kawasan Bukit Batu. Berikut akan saya bacakan pengalaman dari seorang pendengar seberang tambak dari Johor. Nama beliau Azza. Azza berkongsi pengalaman. Katanya di sini, bila saya kirimkan email ini kepada Kisi, berlinangan air mata mengingat kembali atas satu masalah dan juga sejarah dalam hidup saya dan keluarga. Malah sekarang ini saya tidak akan ampunkan abah saya yang telah pun melakukan sesuatu yang membuat saya marah dan tak boleh memaafkannya. Apa yang telah abah saya lakukan? Inilah kisahnya. Abah saya mempunyai banyak hutang. Sejak saya kecil bersama dengan adik saya, hutang keliling pinggang. Berjudi sini sana, tidak ingat keluarga, tidak ingat nak kerja. Ibu saya lah yang bertungkus lumus mencari rezeki. Kadang-kala saya, kalau waktu-waktu tak sekolah, semasa saya kecil, akan tolong ibu bangun pukul 4 pagi Kisi untuk goreng kuih muih untuk dijual di warung-warung berdekatan dengan rumah. Kembali kepada perangai abah saya. Yang dia tahu, balik rumah minta duit pada ibu. Kadang-kala ibu harus sorokkan duit, dan sorokkan duit di tempat-tempat yang berbeza. Yang tempat-tempat ayah tak akan cari. Kadang-kala tempat beras Kisi, korek beras tu, dalam beras tu lah tempat beras tu ibu simpan duit dan sebagainya. Sampaikan pada satu hari, adik saya Kisi, seorang lelaki, adik lelaki saya, telah pun dilakukan sesuatu oleh abah saya. Abah saya sebenarnya telah pun buat perjanjian dengan makhluk jin. Ajaran yang tak harus kita ikuti. Bila hutang dah terlampau banyak, jalan yang pisonglah yang dipilih. Abah telah pun berkenalan dengan seorang sahabat yang telah pun memperkenalkan seorang dukun dekat kampung bukan kampung saya. Dipendekkan cerita, abah saya mempunyai kekayaan buat seketika. Tapi Kisi, kekayaan itu harus dibalas dengan hidup dan nyawa. Kisi nak tahu tak? Adik lelaki saya waktu itu telah pun dikahwinkan dengan jin betina. Mungkin apa yang saya katakan boleh buat orang ketawa, tersenyum. Tapi saya, seorang kakak yang melihat keadaan adik saya, memang cukup menyedihkan. Adik saya yang boleh bercakap, yang boleh melihat, yang boleh ketawa, yang ada sifat sedih ceria macam manusia biasa. Sekarang ini kalau Kisi datang ke rumah saya, kata Azza, adik saya hanya berdiam diri macam orang tak betul. Sayalah yang menjaganya Kisi. Inilah kerana abah saya langgar pantang. Adik saya dikahwinkan dengan makhluk jin dan adalah pantang-pantang yang saya tak boleh sebutkan kerana sensitiviti Kisi. Kata Azza, bila dapat tahu adik saya dikahwinkan dengan jin betina atas nafsu abah saya yang ingin kekayaan membayar hutangnya dengan seorang dukun, saya menjadi marah. Malah, saya bertekad untuk kerja dan sekolah lebih tekun membantu ibu saya. Setelah saya tamat sekolah, saya mula bertugas, kumpul duit, beli sebuah rumah. Saya ajak ibu dan adik saya tinggal bersama dengan saya. Waktu tu, ayah saya dah kena tangkap, masuk lokap. Dah pun berpisah dengan ibu saya. Tapi hairan, dengar-dengar kabar, kata Azza, ayah saya dah keluar dari penjara. Sekarang mencari kami sekeluarga. Ibu masih sayangkan ayah walaupun dah berpisah. Tapi saya tidak akan maafkan abah saya, kata Azza.
abah sayalah yang membuat adik lelaki saya sekarang ini. Tidak betul. Seringkali duduk berdiam diri dalam keadaan ketakutan. Bayangkan tegamak seorang abah ataupun seorang ayah menzalimi anaknya sendiri. Terima kasih, Casey. Selamat tengah malam. Dari pendengar Johor, Azhar. Terima kasih dari pendengar kita bernama Azhar yang berkongsi sekarang ini hidup dengan ibunya. Dan saya rasa Azhar adalah seorang anak yang bertanggungjawab. Bagus. Sekolah masih tidak diabaikan. Waktu itulah sekolah sampai dah tamat. Dia tak beritahu sampai tamat peringkat manalah. Tapi katanya sampai saya tamat sekolah, mula bekerja dan sedikit hari demi hari dia kumpul duit untuk beli sebuah rumah. Kemudian ajak tinggal ibu bersama dengan dia. Sebab dia tahu satu hari nanti bila abahnya keluar dari penjara, akan mencari keluarga. Dan memang sah. Kabar-kabar angin mengatakan abah kepada Azhar ni mencari mereka sekeluarga. Dan sampai sekarang takkan maafkan abahnya. Bagaimana para pendengar Misteri Jam 12? Adakah anda rasa Azhar patut maafkan abahnya? Sedangkan kita manusia tidak lari dari kesilapan. Ataupun tidak seharusnya memaafkan abahnya. Buat bodoh sudah, Kisi. Kerana dah terlampau keterlaluan lah. Sehingga akan menyebabkan adiknya yang macam biasalah, macam manusia biasa. Tak ada cacat celahnya. Boleh bercakap, ketawa. Macam kakaknya juga. Tapi oleh kerana perbuatan abahnya berjanji dengan syaitan, membuat adiknya sekarang dah tak betul. Dah tak bercakap, berdiam diri, seringkali rasa takut dan sebagainya. Bagaimana? Apakah pendapat pandangan anda? Fikir sebelum anda berkata. Bersama saya merupakan kiriman email yang ingin saya sempurnakan. Dan ini merupakan hadiah untuk anda sedikit sebanyak hilang rasa rindu terhadap rancangan Misteri Jam 12. Kiriman email yang ingin saya bacakan berikut ini datangnya dari seorang pendengar bernama, saya rasa tidak dia tulis nama, tetapi dalam kiriman email mengatakan nenek-nya yang boleh melihat makhluk-makhluk halus. Assalamualaikum Kisi dan selamat tengah malam. Nama saya Fadilah. Kisah yang saya ingin kongsi bersama Kisi dan pendengar-pendengar Misteri Jam 12 pada tengah malam ini ialah mengenai nenek saya. Saya ada banyak cerita yang ingin saya ketengahkan. Tetapi untuk hari ini, saya ingin bercerita tentang nenek saya. Nenek saya mempunyai anugerah dari Allah. Anugerah dikatakan yang boleh melihat, kebolehan melihat makhluk halus. Dari zaman di kampung hinggalah ke kawasan perumahan flat sekarang ini, memang tetap boleh melihat. Sudah bermacam-macam makhluk halus dilihatnya. Antara perkara yang menyeramkan yang pernah nenek ceritakan kepada saya ialah semasa nenek dan adik-beradiknya yang lain serta anak-anak mereka, termasuklah ibu dan 2 orang pakcik saya, dalam perjalanan menuju ke Changi. Waktu itu mereka menaiki lori. Mereka duduk beramai-ramai di bahagian belakang lori. Di bahagian depan anak-anak duduk, terdapat kembis yang menutupi atas lori tersebut. Tetapi kembis itu tidaklah menutup sampai ke belakang. Ibu-ibu duduk di bahagian belakang, di mana ada kembis. Semasa dalam perjalanan sudah hampir waktu maghrib, dalam perjalanan nak ke pantai Changi, pada 3 pengalaman yang menyeramkan ini berlaku yang dialami oleh nenek saya. Dalam mereka sedang seronok bercerita, tiba-tiba nenek dan adik-beradiknya mendengar suara orang mengilai. Bila mereka pandang ke belakang, mereka melihat seolah-olah ada susuk tubuh. Kelihatan seperti makhluk Cik Pon ataupun kakak cantik yang lebih dikenali sebagai Pontianak terbang. Benda tu terbang, kelihatan nenek saya mengikut lori yang mereka naiki dari belakang. Mereka beramai-ramai Kisi membaca apa yang mereka tahu, termasuklah ayat kursi. Lama-kelamaan makhluk itu semakin menjauh dari kenderaan yang ramai-ramai naik 3 dan saat itu dan terus hilang begitu saja. Satu lagi kisah yang ingin saya ketengahkan, nenek saya pernah ceritakan. Waktu ini semasa ibu masih di zaman remaja. Pada waktu itu mereka tinggal di kampung. Dan katanya penduduk-penduduk Islam sedang menjalani ibadah puasa di kampung.
Setahu saya di bulan puasa katanya, hantu-hantu syaitan dirantai. Ada orang berkata hantu tidak akan datang kacau pada waktu itu. Tetapi saya rasa tidak benar kerana nenek tetap diganggu. Nenek dan ibu membuat kuih di tengah malam. Maklumlah lagi 1 minggu nak beraya. Tinggal lagi 1-2 loyang kuih untuk dibakar. Jadi nenek pun suruh ibu masuk tidur kerana sudah hampir 2 pagi. Diteruskan dengan kisahnya. Tetapi ibu tidak terus tidur, sebaliknya membaca buku di dalam bilik. Dalam setengah jam kemudian, nenek terus masuk ke dalam bilik dan menutup lampu, lalu menyuruh ibu cepat tidur dan membaca doa. Ibu pun hairan tetapi tidaklah bertanya apa-apa bila ternampak nenek masuk ke dalam bilik. Keesokan harinya, nenek memberitahu itu bahawa bahawasanya selepas ibu masuk ke dalam bilik, nenek pun sambunglah menghabiskan lagi 2 loyang membakar kuih, menyusun kuih ke dalam bekas. Nenek dengar suara wanita yang katanya memang cukup menyeramkan. Ada suara wanita mengacau nenek, seolah-olah bercakap dengan nenek yang sedang bakar kuih. Itu saja kisah saya dalam kiriman email ini. Jumpa lagi di waktu lain dan kesempatan untuk bersama dalam kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Teman Ria 897, ini adalah kiriman email yang saya terima daripada Encik Husin. Encik Husin berkongsi pengalaman. Kata beliau, Casey, saya adalah seorang tukang ubat. Boleh saya katakan diri saya adalah seorang pakar perubatan berkaitan dengan benda-benda halus. Saya dah berkecimpung dalam bidang ini dah lama. Bermula saya di Indonesia sebagai seorang murid. Kemudian setelah saya mahir, saya mempunyai kepakaran. Saya kembali ke negara saya, iaitu Singapura, untuk membantu mereka yang memerlukan. Macam-macam kes saya dah jumpa. Macam-macam masalah telah pun saya didatangi, kata Encik Husin. Apa yang ingin saya ketengahkan ini adalah satu masalah lain dari yang lain. Sebenarnya sebuah keluarga ini telah pun menjemput saya untuk datang ke rumahnya. Apakah masalah yang dialami? Inilah kisah yang ingin saya ketengahkan. Sebelum itu, kata Encik Husin, ini saya ada lampirkan pengalaman saya di Indonesia. Kalau Casey nak tahu, jadi saya akan cuba lihatlah apakah pengalaman, sebab ada beberapa muka surat beliau kirimkan. Kalau nak lihat kalau ingin Casey ketahui pengalaman saya di Indonesia, cuba Casey tengok di muka surat sebelah yang saya lampirkan sekali. Jadi kata Encik Husin, inilah muka surat yang kedua ini, pengalaman beliau ketika menjadi salah seorang murid perubatan ataupun pakar dalam perubatan gangguan inilah. Jadi Encik Husin kata, bila berada di Indonesia, saya bergurukan seorang kiai yang memang cukup handal. Orangnya bukan calang-calang orang. Jadi saya nak ketengahkan antara pengalaman-pengalaman saya di Indonesia, pernah bercakap dengan jin. Saya juga pernah bergasak. Malah bergasak tu Casey bukan dikatakan secara fizikal, tetapi secara mental. Memang sakit di dada sekali kena tumbuk, boleh pingsan kalau salah bawa. Saya juga pernah berdepan dengan gangguan-gangguan seperti kena rasuk, kena sampuk, tu dah menjadi satu perkara yang biasa. Saya juga pernah bertapa dan diganggu ketika saya berada di tanah perkuburan, rumah kosong dan juga di dalam gua. Dan saya juga pernahlah membantu guru saya, Pak Kiai Ahmad, katanya di sini di Indonesia, dengan gangguan-gangguan sihir di perkampungan ... yang saya pernah bertugas di sana untuk beberapa tahun. Kembali ke kisah saya. Kata Encik Husin, saya telah pun didatangi ataupun masalah ini telah pun didatangi pada saya. Sebuah keluarga telah pun menjemput saya supaya ke rumah mereka. Bila saya datang, saya berbual dengan keluarga ini. Mereka ada satu masalah. Masalahnya apa? Masalahnya dalam rumah ini, arwah ibunya walaupun dah meninggal dunia, seringkali kelihatan, kata Encik Husin. Kelihatan. Casey, yang menakutkan, arwah ibunya kelihatan dalam rumah yang sama.
Kadang-kala berada dalam bilik tidur, kadang-kala berada di ruang tamu, kadang-kala berada di mana jua sudut rumah boleh kelihatan. Dan gangguan ini, kata Encik Husin, dikatakan oleh pesakit saya gelarkan mereka, berlaku setiap hari selepas waktu maghrib. Dari maghrib sampailah subuh hari. Kadang-kala mereka boleh ternampak kelibat-kelibat arwah ibu kepada si isteri. Jadi inilah pengalaman. Bila saya datang, saya difahamkan tentang gangguan dalam rumah ini. Saya ada tanya pada mereka. Kadang-kala yang datang itu bukan si arwah. Seperti saya katakan, yang pergi takkan kembali. Itulah yang saya pelajari. Saat apapun, dalam katanya di sini keperluan apapun, yang dah pergi tidak akan ada hubungan dengan yang masih hidup di dunia, kata Encik Husin. Jadi saya beritahu mereka, itu mungkin gangguan jin. Jin ada pelbagai jin, satu jin saka, jin korin dan sebagainya. Jadi bila saya selidik dan periksa dalam rumah itu, adalah kisi rupa-rupanya dalam rumah tersebut ni sebenarnya ada makhluk yang dipelihara, mungkin saya tak pasti, oleh arwah ibunya. Kerana bila saya tanya kepada kedua-dua pasangan suami isteri, ibu anda ada tak memelihara saka, ada tak mengamalkan amalan-amalan yang luar biasa? Mereka kata tidak. Mereka tak pernah lihat ibunya bakar kemenyan, tak pernah lihat ibunya buat sesuatu yang pelik dan aneh. Jadi saya pun tak bolehlah berikan sangkaan saya cuma kata ini mungkin saka yang dimiliki oleh ibu anda tanpa pengetahuan anda. Jadi mereka tak percaya. Satu hari ini saya datang. Kebetulan kisi bila saya datang hari Khamis malam Jumaat. Saya minta izin sebelumnya. Saya dijemput. Saya kata saya akan datang. Saya akan jalankan upacara menghalau makhluk ini selepas jam 12:30 malam. Saya datang pukul 11 malam kisi. Saya datang dengan seorang lagi anak murid saya untuk membantu keluarga ini. Dan saya kata pada dia, kamu duduk depan saya, sama-sama kita akan baca. Apa jua yang berlaku, kamu jangan tunjuk yang kamu takut, kamu jangan bergerak, kamu jangan pejam mata, jangan lari, hanya mulut terus membaca kalimah-kalimah berikut ini. Boleh? Jadi mereka kata boleh. Saya pun duduklah, saya, seorang pembantu saya, anak murid saya dan sepasang suami isteri ini. Kami duduk bulatan, kemudian saya mula membaca. Bila mula membaca, boleh rasakan kisi rumah ini semakin lama semakin berbahang, kata Encik Husin. Lama-kelamaan kisi, saya nampak apa? Si isterinya dengan suami ini mula-mula duduk berenggang. Semakin lama tiba-tiba terus rapat dalam satu saat. Kenapa dua suami isteri ini rapat? Kemudian pembantu saya, anak murid saya cuit peha saya, suruh tengok di belakang. Bila saya toleh dekat kawasan dapur gelap, saya nampak kisi ada makcik ni sedang merangkak masuk bawah meja makan. Dipendekkan cerita, kata Encik Husin, rupa-rupanya ketika arwah masih hidup, arwah dalam keadaan nyanyuk rupanya. Saya difahamkan arwah ni suka duduk di bawah meja. Secara tidak langsung, bawah meja tu bila saya terbalikkan meja, ada dua bungkusan kuning kecil dilekatkan pada bawah meja. Mereka sepasang suami isteri tak tahu. Bila terbalikkan nampak dua kain kuning, saya tunjuk, ini siapa punya? Suami isteri tak boleh jawab. Saya rasa benda inilah yang memanggil-manggil, seolah-olah macam roh si arwah kembali dalam rumah. Saya tanggalkan kisi, boleh rasa tangan saya berbisa, macam ada benda makan. Saya rasa ni dalam beberapa minit tangan saya tak boleh bergerak. Nasib baiklah, saya ada bawa sedikit air zam-zam yang telah pun dirukiahkan. Saya terus renjis air itu dan lap tangan saya, baru rasa sebal tangan saya hilang. Saya angkat dua kain kuning tu masuk ke dalam plastik. Saya kata, saya minta izin nak buang ini. Kamu izinkan? Suami isteri izinkan. Setelah saya humban barang tu, barulah rumah itu tenteram. Saya ada juga beberapa kali, kata Encik Husin, telefon dan tanya khabar. Mereka kata dah tak ada gangguan, dah tak nampak kelibat. Paling menyeramkanlah kisi ketika saya mengubatkan keluarga ini. Arwah ibunya merangkak dekat kawasan dapur yang gelap,
terus masuk bawah meja makan. Terima kasih, Casey. Baik, berikutnya adalah kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan. Datangnya daripada Aiman. Aiman kata, Casey, selamat tengah malam. Saya ingin berkongsi pengalaman peristiwa yang mungkin tak seram pada Casey dan pendengar, tapi seram pada saya kerana ia berlaku pada diri saya dan ini adalah kisah yang benar. Ini berlaku ketika saya sedang memandu selepas jam 12.30 malam. Saya tak ingat berapa, lebih kurang berapa, tapi saya tahu lepas jam 12.30 malam sebab saya dalam perjalanan nak pulang ke rumah sedang memandu. Dan perkara ini berlaku di Lebuh Raya AYE. Dekat dengan, saya tak nak sebut nama jalannya. AYE tu panjang lah. Pam-pam fikir je lah kat mana yang sesuai. Kata beliau, Casey, bila saya memandu ni dekat kawasan ni, memang juga banyak kemalangan yang pernah berlaku. Dan kata Aiman, pada malam dimaksudkan, jalan AYE tu biasalah lepas 12.30 malam memang tak banyak kenderaan. Sedang pandu tu, saya pandu pun perlahan sebab saya ni betul-betul mengantuk, tak boleh tahan. Nak berhenti tepi jalan tak boleh. Jadi akhirnya saya cuba pandu dengan perlahan, ya. Takut kemalangan jalan raya, saya pandu dekat betul-betul lorong yang paling kiri. Jadi mata saya ni asyik terlelap bangun dan akhirnya saya dah tak boleh tahan. Kata Aiman, saya terus masuk dekat road shoulder di bahu jalan di AYE dekat dengan jalan ... ini. Saya hentikan kenderaan saya dengan enjin saya masih hidup. Saya tekan hazard light. Saya lelapkan mata seketika sebab dah tak boleh tahan mengantuk, takut kemalangan jalan raya. Apabila sedang saya tidur ni, ya dah terlelap. Tak tahulah, saya rasa mungkin lebih kurang 10 minit, 20 minit kemudian saya terbangun. Bila saya tersadar, saya ternampak depan kereta saya ada orang sedang duduk menyangkung. Saya nampak kepala warna hitam. Bila saya terbangun, sebab kerusi tempat saya duduk ni saya kebelakangkan sedikit, hanya nampak kepala orang sedang ada di depan kenderaan. Saya bangun, saya tarik kerusi saya naik atas. Casey, terperanjat saya, Casey. Depan kenderaan saya dekat AYE, ada perempuan ni sedang duduk menyangkung depan kereta. Jadi saya hidupkan high beam beberapa kali. Dia tak indahkan saya, dia tak layan saya. Malah dia tidak bergerak, berduduk di sana begitu lama. Jadi kata Aiman, saya rasa tak sedap hati, Casey. Apa saya buat? Saya hidupkan high beam lagi. Dia tetap menyangkung, tak nak gerak-gerak. Yang hairannya, pada pagi tu setelah saya tersadar dari bangun, kereta satu pun tak ada dekat kawasan tu. Dengan segera, saya terus tarik seatbelt, pasang balik. Saya letak reverse gear, ghostan pelan-pelan. Saya keluar. Bila saya keluar, saya tengok perempuan tu yang sedang duduk menyangkung. Casey, nasib baiklah. Betul, Casey. Saya keluar, saya tak tengok blind spot. Saya nyaris-nyaris berlanggar dengan motosikal yang sedang menunggang di lorong paling kiri. Saya keluar, tengok perempuan tu dekat depan, tak tengok blind spot, tak tengok cermin, motor horn, saya tekan brek, motor tu sempat memisung ke sebelah kanan, dapat putung saya, kemudian dia angkat tangan marah. Saya tengok motor tu balik, saya tarik nafas lega, tengok balik dekat tepi jalan tu, perempuan yang duduk menyangkung dah hilang, Casey. Bayangkan para pendengar. Terus saya naik drive gear, terus memecut tinggalkan kawasan tu. Sedang saya pandu kereta saya, ikut belakang motosikal yang tadi itu lalu, Casey. Dari jauh saya tengok motosikal ni yang tadi horn saya. Kemudian saya hampiri motosikal, turunkan cermin. Saya tengok dia, saya angkat tangan, saya kata sorry ya, sorry. Dia kata, dia pun angkat tangan, dia kata okey lah. Jadi saya pun pandu naikkan cermin balik. Bila saya pandu, motor tu jalan betul-betul di belakang saya sempat toleh nak masuk lane kiri balik, nak pandu pelan-pelan, kata Aiman. Apabila saya tengok blind spot, Casey, baru saya perasan penunggang motosikal pakai helmet. Penumpang yang duduk dekat belakang perempuan tu tak pakai helmet. Casey, takkan nak boleh orang tunggang motor tak pakai helmet? Tak apalah, saya tak nak fikir panjang. Mungkin saya dah terlampau mengantuk. Terus saya
pecut kenderaan saya, pulang ke rumah. Sampai rumah Kisi, saya terus tidur tanpa saya mandi, tanpa saya bersihkan diri saya. Itulah pengalaman Kisi yang tak dapat saya lupakan. Tapi saya rasa mungkin penunggang motosikal tu rasakan sesuatu yang tak kena awal tadi, sebab saya nampak penumpang di belakang tidak pakai helmet. Mungkin bukan manusia. Itu dia kisah daripada teman kita. Kalau nak berehat spot kena pilih yang baik lah. Yalah, berehat kat tepi bus stop salah, dekat AYE tepi bahu jalan Lebuh Raya salah. Benda ni mana-mana dia ada. Lepas 12:30 malam berkeliaran lah, pergi sana pergi sini. Dan kemudian ternampak tapi betul kadang-kala dengan perasaan takut kita terlampau berikan tumpuan kepada ketakutan kita ni sampai kita terpandang-pandang benda tu sampai kita lupakan keselamatan. Dan kata Encik teman kita awal tadi lah, beliau nyaris-nyaris kemalangan jalan raya dan nyaris berlanggar dengan motosikal yang sedang memandu di lorong paling kiri Lebuh Raya AYE. Jadi ingat walau apa yang berlaku, kalau mungkin rasa takut apa pun nak bergerak tu kena check lah, tengok-tengok blind spot sikit Dan benda tu hilang selepas dia pandang sekali untuk cari. Rupa-rupanya dia tumpang abang motosikal tu Adakah orang-orang di Singapura ni tunggang motor jadi pembuncing tanpa menggunakan topi keled? Pendengar 897, saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan pengalaman ini berlaku di salah sebuah blok, di salah sebuah flat di Singapura. Dan tempat ini berlaku di kawasan Tanglin Halt, estate kejiranan Tanglin Halt, salah sebuah rumah di tingkat 1. Apa kabar pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Salina. Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang berlaku dan menakutkan saya. Waktu itu, ketika pengalaman ini berlaku, lewat 90-an, saya tinggal di kawasan Tanglin Halt. Rumah saya Kisi di lantai 1 ataupun di tingkat 1. Rumah di tingkat 1. Gangguan ini berlaku apabila saya dengan suami tidur di tengah-tengah malam. Saya yang terbangun dulu, kata Salina. Kerana saya terbangun, kata Salina, adalah saya terdengar, Salina katakan, saya terdengar bunyi sesuatu ketika saya tidur. Pada mulanya saya fikirkan saya bermimpi, sebab bila saya tersadar, bunyi itu hilang. Beberapa minit setelah saya nak lelapkan mata saya balik, bunyi itu kembali. Kisi, bunyi yang saya dengar datangnya daripada luar tingkap rumah saya. Kisi, waktu itu malam yang dimaksudkan hujan. Hujan selebat-lebatnya ketika itu. Kata Salina, walaupun bunyi hujan yang begitu kuat dengan angin yang kencang, saya masih boleh kedengaran bunyi suara wanita menangis di luar tingkap rumah saya di tingkat 1. Bang, bangun bang. Bang, apalah awak ni, kejut saya pagi-pagi ni. Awak nak apa ni? Abang dengar tak bunyi benda? Bunyi apa? Awak tidurlah, saya kerja pagi ni. Saya cuba kejutkan suami, tetapi suami saya pada kali pertama saya kejut malam tersebut tidak indahkan perasaan takut saya. Malah suami hanya menyuruh saya lelapkan mata. Saya tak boleh tidur Kisi, sebab telinga ini masih mendengar bunyi tangisan wanita. Oleh kerana saya nak tenangkan diri, saya ni tidur di sebelah tingkap, bawah tingkap katil, dan saya di sanalah. Jadi saya tolak tingkap saya perlahan-lahan. Saya tidak buka semua, sebab takut nanti angin meniup hujan masuk ke dalam bilik saya. Jadi para pendengar 897, apabila saya tolak perlahan-lahan, makin kedengaran suara wanita menangis. Kisi, alangkah terperanjatnya apabila saya pandang sedikit di celah tingkap,
saya nampak ada perempuan berdiri dalam keadaan basah kuyup dengan rambut menutupi muka dan kepalanya tunduk tengok ke arah lantai, berada di depan tingkap rumah saya. Dengan segera, saya tutup balik tingkap ketakutan Casey. Abang, bangun bang. Apa ni awak ni? Kejut saya. Awak tahu tak saya kerja pagi? Bang, saya takutlah bang. Kita tidur luar bang awak nak tidur luar. Saya malas lah. Casey, itu yang dilakukan oleh suami saya. Oleh kerana saya geram sangat-sangat, kata Salina, apa saya buat? Sebelum saya keluar bilik, saya tutup mata saya, tolak tingkap sedikit. Bila saya tutup, saya tak nak tengok apa yang ada di luar. Saya angkat bantal saya, selimut saya tidur di ruang tamu, kata Salina. Beberapa minit kemudian Casey, suami saya bangun. Saya nampak dia bangun. Daripada ruang tamu saya nampak suami saya dalam bilik. Terbangun kerana angin hujan masuk dengan air terkena dia dan dia marah. Siapa pula ni buka tingkap? Bila suami saya bangun nak tutup tingkap, saya dengar dia cakap, Astaghfirullahalazim. Casey, dia istighfar. Terus dia tarik tingkap. Kemudian dia keluar bilik, tidur tepi saya. Saya tengok suami, "Itulah awak. Tadi saya kejut, abang apa tak nak bangun?" Suami saya sambil minta maaf dengan saya. Dia kata dia penat mengantuk. Minta maaf, sorry Casey. Itulah peristiwa Casey berlaku lewat tahun 90-an di rumah saya, di tingkat 1 estate kejiranan Tanglin Halt. Itu adalah kisah yang pertama dari Salina berlaku di estate kejiranan di Tanglin Halt dia. Mungkin ada komen tentang suami yang macam tadilah. Suami pada Salina, dia tak beritahu siapa nama suaminya. Tapi apakah komen anda pendengar-pendengar di Facebook ataupun melalui kiriman SMS? Terima kasihlah. Macam-macam kisah. Itulah. Yang bagus ni, Salina ni pandai orangnya. Bijak lah. Ajak suami tidur luar, suami tak nak. Dia buka tingkap sedikit, dia keluar tidur luar. Suami terbangun mungkin kerana sejuk, terkena serpihan sedikit lah. Air hujan tu yang tempias lah masuk tu dalam biliknya. Suami tersadar, nak tutup tingkap, ternampak benda tu di luar rumah tingkat 1 sedang tunduk dalam keadaan yang cukup menyeramkan. Tahu pun. Nasib baiklah saya rasa Salina ni seorang isteri yang bijak sangatlah. Bagus. Sampai suami pun takut tidur di luar dengan anda. Tapi tak tahulah apakah kesudahan selepas itu. Adakah gangguan ini hanya once off, satu saja, sekali saja dalam semua hidup anda tinggal di kawasan Tanglin Halt, ataupun ada beberapa lagi gangguan yang berlaku. Mungkin Salina boleh beritahu saya kalau anda boleh kirimkan email pada saya. Terima kasih. Saya akan teruskan dengan pengalaman dan mungkin apa kata anda tentang suami yang macam tadilah. Kalau anda sebagai seorang wanita yang mungkin dah jadi isteri, yang akan jadi isteri, dapat suami macam tu, anda takut, anda minta tolong, suami tak indahkan, apa yang akan anda buat? Kalau saya lah seorang isteri, kalau saya senang, dapur tak berasap. Yang ini katanya, Casey, padan muka suami Salina. Kalau saya suami macam tu, saya tembak je. Mana Singapura boleh ada tembak? Awak ni jangan tembak lah. Tak bagus, suami sendiri tu, sayang lah. Di sini kata daripada Kak Yati, Casey, kalau kakak kena suami macam tu, Casey, dah lama kakak minta hantar balik rumah mak bapak. Ini macam dialog cerita Piramli pula, Kak Yati. Ada kasih kata di sini, Dan, katanya Dan, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya ni sedang mendengar MJ12 sambil menikmati angin yang kencang serta hujan yang lebat. Selamat bertugas. Terima kasih, Dan. Bang, jangan buat benda macam ni lah bang. Apa nak pergi mana ni bang? Belakang kereta mana ada orang bang? Astaghfirullahalazim. Sayang bertenang sayang Sayang istighfar. Abang U-turn Sayang tunggu. Saudara para pendengar Ria 897, Casey akan teruskan dengan kisah berikut ini untuk anda. Dan kisah ini adalah kiriman email datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Encik Hasbi, berkongsi kisah misteri yang tak dapat dilupakan. Ketika itu beliau dengan isterinya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur untuk berhujung minggu di Kuala Lumpur. Tapi pengalaman yang dialami oleh Encik Hasbi dan isterinya ketika beliau memandu di Lebuh Raya Utara Selatan memang cukup menakutkan. Kisahnya berbunyi begini, bersama Misteri Jam 12 bertemankan saya, DJ Champion Casey.
Apa khabar KC dan juga pendengar-pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Hasbi dan saya ingin berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Pengalaman ini berlaku ketika saya memandu ke Kuala Lumpur bersama dengan isteri. Waktu itu masih saya ingat lagi KC, hari Khamis malam Jumaat. Hari Jumaat merupakan cuti umum dan biasanya lazimnya kalau ada hujung minggu yang panjang, long weekend, saya dengan isteri pasti akan naik ke Kuala Lumpur untuk bercuti di sana. Saja KC, kami memang suka membeli belah di sana dan juga ada teman-teman kami yang tinggal di Kuala Lumpur. Bila kami ke Malaysia, saya hanya boleh memandu di waktu malam kerana saya bertugas pada hari Khamis. Hari Khamis petang, saya pulang di rumah saya sekitar pukul 8 lebih malam. Setelah mandi dan berehat seketika, selepas jam 12.30 malam, barulah saya dengan isteri keluar. Saya memandu, isteri saya pula duduk di sebelah saya. Dia tidak ada lesen, jadi sepanjang perjalanan daripada Singapura ke Kuala Lumpur, sayalah yang akan memandu. Sejurus selepas saja keluar daripada checkpoint Malaysia, saya dengan isteri tiba-tiba terasa sangat haus nak minum air. Kami singgah di salah sebuah kedai minyak yang terletak di kawasan Johor Bahru. Setelah beli, ada seorang cashier, seorang boleh saya katakan wanita tua yang telah pun menegur. Dia tanya, "Awak berdua ni dari Singapura ke?" Saya pun mengangguk. "Oh, nak ke mana?" Saya pun memberitahu makcik tersebut yang saya dengan isteri nak ke Kuala Lumpur. Bila makcik tengok isteri saya dengan perut yang besar, maksudnya berbadan dua KC, makcik tu pun menasihatkan dengan cara yang santai. "Baik-baik kalau memandu di lebuh raya utara selatan tu, malam-malam macam ni, dalam keadaan macam ni, berbahaya. Jadi apa jua berlaku, janganlah lepaskan isteri dari pandangan." Jadi saya dengan isteri terperanjat bila mendengar nasihat dari makcik cashier di salah sebuah stesen minyak. Walaupun nasihatnya adalah yang baik, tapi nasihat itu seolah-olah menakutkan saya dengan isteri KC. Jadi kata Encik Hasbi, kami pun mula memandu. Kami keluar daripada stesen minyak dengan isteri terpinga-pinga tanya dengan saya, "Bang, apa makcik tu cakap bang Sampai macam tu sekali. Saya tak sedap hatilah bang." Saya pun memandang ke arah isteri kemudian tersenyum dan ketawa. "Awak ni jangan percayalah makcik tu. Biasalah orang tua banyak kepercayaan. Kan kita dah banyak kali naik KL, tak ada apa-apa pun. Tapi bang, kali ni saya hamil. Anak yang pertama bang." KC, saya terdiam seketika. Kemudian saya cuba lupakan dan saya kata, Tak apa. Kita dengar buka radio." Kita tenang fikiran Kita kan nak selamat sampai sana nanti kita shopping, okey? Isteri tersenyum dan saya suruh isteri saya tidur. Masuk saja lebuh raya utara selatan, cuaca mula nampak tidak begitu baik. Jadi KC, hujan renyai-renyai, semakin jauh perjalanan semakin lebat hujan. Jadi bila dah masuk lebih jauh, lebih kurang dah masuk dalam, katanya di sini 20 hingga 30 km jaraknya dari Johor di lebuh raya utara selatan, hujan mulai turun dengan lebatnya. Isteri saya nyenyak tidur. Saya memandu dan cuba tahan mata. Dan kalau boleh saya memandu ni saya tak nak berhenti banyak sangatlah sebab tak nak membazir masa. Jadi kata Encik Hasbi, memandu dalam keadaan hujan tidak boleh saya pandu dengan laju. Lazimnya kalau saya masuk naik ke KL bersama dengan isteri saya, had kelajuan saya tu lebih kurang 120 km hingga 30. Tapi kali ini, waktu itu hujan lebat sangat. Banyak kenderaan juga yang ada di sana yang memandu agak perlahan. Ada juga KC yang tak sayang nyawa, pandu begitu laju melepasi kenderaan saya di sebelah kiri. Saya memandu ketika itu, kalau tak silap saya lebih kurang 100 km sejam. Itu pun saya rasa dah laju KC. Kadang-kala terpaksa saya tekan brek, kadang-kala saya tekan minyak. Begitulah keadaan di lebuh raya utara selatan. Keadaan di luar memang gelap gelita.
Dan bila nak sampai dekat rest and relax point ataupun tempat berehat, barulah nampak cahaya lampu yang terang benderang. Kalau tidak, sepanjang perjalanan gelap dan cukup menakutkan. Dan entah macam mana Casey, dekat kawasan saya memandu ni, saya tidak pasti di kilometer yang keberapa. Tapi katanya yang saya pasti, tempat kawasan saya memandu ni, apabila saya ternampak sesuatu, saya terperanjat. Yalah, tengah-tengah malam ternampak seorang makcik dengan berselendang basah kuyup. Dia hanya menggunakan surat khabar di alas atas kepala. Dari jauh saya dapat lihat sesuatu, saya terperanjat. Semakin dekat saya perlahankan kenderaan. Astaghfirullah Casey, kesian sungguh melihat makcik tersebut. Isteri saya sedang tidur, jadi saya berhentikan kenderaan. Kata Encik Azbi, saya tidak berfikir panjang. Saya turunkan sedikit cermin. Cik! 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 Makcik tu berhenti. Makcik hujan ni. Masuk kereta saya. Makcik nak pergi mana? Saya hantar kejap. Mari masuk. Jadi makcik tu pun campak surat khabarnya ke tepi, pergi ke tempat duduk belakang. Kemudian dia duduk betul-betul belakang isteri. Isteri saya sedang baringkan kerusinya, tapi tidak ke belakang sangat lagi sih. Makcik tu duduk dan isteri saya sedang terbaring. Kemudian saya memandu, sambil tu saya berbual dengan makcik yang menumpang kenderaan. Saya tanya, makcik nak ke mana? Makcik itu memberitahu saya yang dia hendak ke Kempas. Kalau boleh, paling dekat saya boleh berhentikan, tolonglah. Jadi saya kata, tak apalah cik, hari ini mungkin rezeki makcik. Saya hantar makcik pulang ya. Tak apalah nak, tak kisah nak. Makcik boleh balik sendiri. Awak berhentikan aja tempat mana dekat, nanti makcik jalan Tak apa, nanti sampai nanti makcik boleh balik. Kan hujan lebat makcik. Terima kasih anak kata makcik tu pada saya. Isteri masih nyenyak tidur. Kemudian makcik bertanya, ini isteri awak ke? Ya cik, isteri saya. Oh, isteri awak hamil cik, anak kami yang pertama. Sebenarnya kami ni sering naik KL. Isteri saya memang suka sana. Kami pun ada kawan. Jadi minggu ni itulah, hujung minggu ni panjang sedikit. Hari Jumaat cuti umum, hari Sabtu tidak bertugas. Jadi kami merancang untuk naik KL, duduk sana rumah teman, shopping, balik Singapura lah. Oh, hati-hatilah malam-malam macam ni, tempat macam ni susah sangat. Terima kasih cik Jadi Casey, bila dah sampai dekat kawasan Kempas, saya masuk ke dalam. Kemudian saya tanya, makcik minta maaf, nak pergi mana sekarang ni? Anak jalan terus saja. Dalam perjalanan tiba-tiba bunyi guruh yang begitu kuat sampaikan isteri saya terbangun dari tidurnya. Abang, kita kat mana ni bang? Oh, abang nak hantar makcik kat belakang ni sekejap. Tadi abang nampak dia jalan kat hujan, kesian. Isteri saya pusing. Bang, abang nak hantar makcik apa bang? Belakang mana ada orang? Casey, isteri saya toleh belakang kenderaan langsung tak ada orang Casey. Bila saya toleh memang dalam kenderaan saya kosong. Isteri mula menangis. Bang jangan buat benda macam ni lah bang. Abang nak pergi mana ni bang? Belakang kereta mana ada orang bang? Astaghfirullahalazim. Sayang bertenang sayang Sayang istighfar. Abang U-turn Sayang tunggu. Casey, saya memandu cari tempat U-turn tak jumpa-jumpa. Pandu punya pandu sampailah dekat kawasan tempatnya penuh dengan ladang-ladang. Kemudian isteri saya naik takut. Isteri saya menangis tak henti-henti. Saya cuba tenangkan diri, tak nak buat situasi lebih menakutkan. Jadi akhirnya nampak satu simpang 4. Di sanalah saya cuba buat pusingan U-turn. Kemudian berlalu pergi dan teruskan perjalanan saya ke Kuala Lumpur. Memang menakutkan. Sepanjang perjalanan saya berbual, saya layan. Kemudian isteri bangun toleh belakang. Di tempat duduk belakang langsung tak ada orang. Itulah pengalaman saya Casey. Terima kasih. Tolong bacakan kepada pendengar Misteri Jam 12 dari Hasbi Misteri. Dari Hasbi Misteri Lebuh Raya Utara Selatan. Kak Dik, kenapa dik? Saya takut kak. Kenapa dik?
Kak, atas katil saya macam ada benda, Kak. Saya takut, Kak. Adik istighfar banyak-banyak, adik. Adik jangan layan, Kak, macam mana, Kak? Saya takut dia kat belakang saya, Kak. Kat atas katil. Kisah yang ingin diceritakan bukanlah pengalaman saya, tetapi dari peristiwa pengalaman adik saya yang masih lagi dialami hingga ke saat ini. Adik saya dah berumah tangga, Kisi, tetapi perkahwinannya tidak direstui oleh mak mentua. Ibu mentua adik saya memang tak berkenan habis dengan adik saya ini, tetapi suaminya memang sangat sayangkan adik saya. Saya mengaku adik saya sebelum berumah tangga ini ketika usianya muda, lebih kurang 5-6 tahun yang lalu, Kisi. Hidupnya begitu wild, suka pergi clubbing sana clubbing sini setelah berjumpa dengan seorang lelaki dan terlahirlah anak tanpa dinikah. Jadi oleh kerana itu anak masih lagi dalam jagaan. Bila berkenalan dengan lelaki yang dimaksudkan, adik saya dah berubah, dah mula solat 5 waktu, dan benda ini berterusan. Hidup wild, clubbing yang selalu diteruskan tidak lagi dipandang. Malah adik saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dari situlah berjumpa dengan seorang jejaka, kemudian mereka menjalinkan hubungan dan berumah tangga. Sebelum berumah tangga, saya menasihatkan adik saya supaya memberitahu bakal suami dan mak mentua tentang kedudukan yang sebenar. Janganlah nanti dah berumah tangga, suami baru dapat tahu. Memang tak adil. Jadi biar dia buat keputusan. Bila dia beritahu suaminya okey. Dia menerima. Walaupun terkejut, dia menerima seadanya dan dia kata dia akan jaga anak itu macam anaknya sendiri. Tapi bila berita itu sampai kepada mak mentua, Casey, keadaan menjadi tegang. Adik saya dibenci, malah langsung tak nak dipandang, dihina, sampaikan makcik-makcik suami adik saya ni memandang hina terhadap adik. Dia dah berubah, Casey. Pengalaman itu berlaku lebih kurang 5-6 tahun yang lalu. Jadi bayangkan, manusia ni masih lagi berdendam, lebih melihat kepada kesilapan daripada kebaikan. Kita kembali pada kisah dari Haryati. Siang malam adik saya telefon menangis. Katanya kadang-kadang dalam telefon, Kak, adik takut, Kak. Bila saya bertanya kenapa adik, kenapa? Katanya dalam rumah, dalam bilik akan kelihatan seorang wanita berdiri di depan pintu bilik apabila suami bertugas waktu malam. Bayangkan para pendengar Ria 897. Dia akan secara takut berbual dengan saya, menggunakan telefon bimbit berselindung bersembunyi di bawah selimut ketakutan. Dan barang itu bila diperiksa adalah barang yang dipelihara oleh mak mentua yang nak menakutkan adik saya. Objektif mak mentua senang, buat adik saya takut sampai minta cerai. Itu saja. Jadi kisah ini diteruskan banyak kali, Casey. Kadang-kala adik saya memang menangis di waktu malam dan saya hanya boleh nasihatkan dia untuk solat. Dan Casey, pernah sekali tu teman-teman Ria 897, bila adik saya nasihatkan dia sembahyang malam, dia bangun pukul 2.30 pagi, dia ambil wuduk, kemudian dia solat malam untuk minta petunjuk, minta perlindungan dari Allah dan juga malaikat-malaikatnya, Casey. Bayangkan setelah adik saya beri salam kiri dan kanan setelah rakaat yang terakhir, mak mentua di bilik sebelah terpekik, Casey, sekuat-kuatnya dan dengar, "Panas! Panas! Kurang hajar punya perempuan! Kurang hajar punya perempuan! Kawan ni anakku! Panas!" Ketika itu adik saya mendengar ibu mentuanya terpekik. "Panas, panas. Kurang ajar punya perempuan. Kau ambil anak aku Tak guna punya perempuan." Kata-kata yang dikeluarkan lebih kesat dari itu. Tapi saya hanya boleh katakan apa yang baik saja yang boleh Casey baca di udara. Maki hamun memang semua keluar. Adik saya hanya bersabar. Dari situlah kami tahu dan memang kami yakin itu adalah perbuatan ibu mentua. Antara benda-benda yang menakutkan, adik saya bila suami bertugas waktu malam, ketika sedang tidur terasa katilnya cukup sempit. Betul, Casey. Jadi dia tak berani nak buka mata sebab dia tahu mesti ada benda yang tak kena. Apa yang berlaku apabila adik saya mengambil telefon, diletakkan di bawah bantal, menelefon saya bangun di waktu malam. Kak,
Kak. Dik, kenapa dik? Saya takut, Kak. Kenapa dik? Kak, atas katil saya macam ada benda, Kak. Saya takut, Kak. Nah dik, adik istighfar banyak-banyak dik Adik jangan layan Kak, macam mana, Kak? Saya takut dekat belakang saya, Kak. Kat atas katil. Dan Casey, saya dengan adik saya sama-sama Casey, kami beristighfar di talian. Apabila adik saya sedang beristighfar dengan saya sambil mata terbuka luas memandang ke arah cermin di hadapannya, alangkah terperanjatnya Casey. Casey nak tahu apakah sebenarnya benda yang baring di tepi adik saya? Sebelum ini dia langsung tak nak pandang. Casey, pocong Casey, adik saya nampak benda tu dalam keadaan tiba-tiba berdiri. Nampak setengah sebab cermin adik saya bukan cermin yang jenis penuh, cuma cermin yang kecil yang ada di hadapan pintu almari. Bila adik saya nampak susuk tubuh yang berbalut kain putih, dia pejam mata dan saya dengar istighfar berkali-kali. Saya di sini meremang ketakutan. Dan Casey, bila beritahu suaminya begitu marah dengan ibunya. Sekarang ini adik duduk dengan saya. Kesian, bila suami keluar kerja malam, suami akan hantar duduk di rumah saya. Rumah yang mereka nak beli akan siap pada tahun 2015. Lagi lama Casey. Jadi sekarang ni nak tunggu 2015. Setiap kali suami kerja malam, terpaksalah adik saya duduk rumah saya. Itu pun Casey, mak mentua yang tak tahu, usia dah lanjut, bak kata pepatah, rumah kata pergi, kubur kata mari. Maaf cakap lah Casey, saya dah tak tahan. Malam-malam hari, adik saya datang bilik saya, ketuk pintu. Kak, saya tidur dengan kakak boleh tak, Kak? Kenapa dik? Dekat tingkap bilik, Kak, ada benda, Kak. Dia panggil-panggil nama saya. Saya terpaksa layankan masalah adik saya Casey. Saya sayangkan dia, orang yang dah insaf tetapi tidak diberi peluang kedua. Mengapa agaknya? Itulah pengalaman. Terima kasih. Selamat tengah malam dari pendengar setia Misteri Jam 12 Haryati. Baik, kisah ini berlaku sekitar tahun 80-an Casey. Wah, lama ni Kata Fuzi, ketika tahun itu saya bertugas sebagai door-to-door salesman, menjual barangan lah dari rumah ke rumah, pintu ke pintu. Dan pengalaman yang berlaku ini, yang menyeramkan ini, berlaku di salah sebuah kawasan estate perumahan di Tampines. Waktu itu Tampines belum lagi dibangun macam sekarang. Dulu Tampines Mall pun belum siap. Jangan cakap itu Casey, tempat pertukaran bas ataupun interchange di Tampines belum lagi didirikan. Begitu lamalah. Banyak blok-blok seperti di kawasan-kawasan Afghanistan dan yang lain-lain belum lagi dibangunkan. Jadi pengalaman saya ni telah pun menjual sesuatu dari pintu ke pintu, rumah ke rumah. Oleh kerana saya nak makan komisen lebih, terpaksa saya kerja keras. Setiap barang yang saya jual akan dapat komisen. Jadi saya ni sebenarnya disuruh bertugas waktu 9 pagi sampai pukul 4 petang. Tapi oleh kerana nak untung lebih, saya sanggup Casey overtime, kadang-kala sampai 10, kadang-kala sampai 11 malam, khususnya sekitar hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Sebab itulah hari orang akan tidur agak lewat, sebab keesokan harinya ada di antara mereka tidak bertugas. Jadi kata Fuzi, bila saya buat keputusan untuk overtime, teman-teman saya kata tak perlulah, balik sudah. Tapi saya kata saya perlukan duit lah. Sebab pada ketika itu saya, kata Fuzi, nak beli motosikal. Jadi kena kumpul duit sendiri. Kita ni hidup bukan kepada keluarga yang kaya, kena usaha, kata Fuzi. Saya telah pun waktu tu, kalau tak silap saya, ini macam rumah yang terakhir saya nak pergi. Jadi dalam hati ni, tak apalah, pergi last punya last, sampailah rumah yang disebutkan ini di kawasan Tampines, blok ... saya tak nak sebutkan. Bila sampai ni, rumah ni di tingkat paling bawah, iaitu tingkat 2 dekat Tampines. Saya selalu bermula dari tingkat atas dan pergi ke pintu sampailah saya turun ke bawah. Rumah ini rumah paling hujung. Saya jalan saja depan rumah ni, rumah ujung sekali kosong, tak ada penghuni. Rumah yang kedua ni lah,
Saya nampak Casey ada beberapa selipar, 1 atau 2 kalau tak silap Fuzi. Jadi saya ketuk pintu beberapa kali. Ketuk pintu sebab dalamnya saya dengar ada orang macam menonton TV. Lampu tu macam kelap-kelip macam orang tonton TV. Ketuk beberapa kali. Assalamualaikum. Ketuk. Rumah orang Melayu kita lah. Sebab yang saya nampak ni di luar rumahnya, ya, ada, katanya di sini apa ni? Oh, di luar rumahnya ada tergantung kain, kain yang digunakan untuk solat, kata Fuzi. Beberapa kali saya ketuk tak buka. Mungkin mereka tak naklah saya mengganggu mereka. Jadi kata Fuzi, okey, ini part scary sikit. Saya pun tinggalkan rumah tu. Mungkin saya mengganggulah, tengok jam nak dekat pukul 11. Saya pun keluar. Daripada depan pintu tu ada sedikit ruang. Saya ghostan ke belakang untuk masuk koridor dan pusing nak turun tangga. Bila saya lalu depan koridor, kata Fuzi. Para pendengar Ria 897 FM. Saya lalu depan koridor. Saya rasa tepi sebelah kiri saya adalah tingkap. Mungkin, kata Fuzi, itu tingkap adalah tingkap bilik. Tiba-tiba tingkap tu terbuka sedikit. Lepas tu, kau datang rumahku. Kenapa? Saya pada mulanya terkejut sekejap. Saya pusing. Oh, makcik, saya ada jual barang, cik. Barang yang saya jual, Casey, adalah minyak wangi. Minyak wangi lelaki, minyak wangi wanita. Saya kata saya ada jual minyak wangi. Makcik nak beli tak? Saya jual dengan harga murah sangat. Makcik tu berbual lagi. Lama-kelamaan, saya dapati ada sesuatu yang tak kena tentang rumah yang disebutkan. Kata Fuzi, bila saya tengok dekat tingkap, ada orang tampal stiker. Stiker ejen rumah. Siapa yang berminat untuk dapatkan rumah ni, telefon ejen. Baru saya tahu rumah ni rumah kosong. Bila saya sedar, kata Fuzi, saya tengok balik dekat tingkap yang terbuka sedikit. Makcik tu dah hilang. Saya dekatkan diri, buka tingkap tu seluas-luasnya. Kisi bilik tu kosong, tak ada katil, lantainya lantai biasa, simen biasa, almari pun tak ada. Dalam rumah tu gelap. Saya jenguk dekat pintu, tengok tingkap yang depan sebelah atas tu dah tak ada cahaya terang benderang. Rumah tu rumah kosong, Kisi. Nasib baiklah tingkat 2, saya lari lintang pukang turun ke bawah, terus saya tahan teksi pulang ke rumah. Itulah pengalaman saya, Kisi. Tahun 80-an. Bertugas sebagai door-to-door salesman ataupun menjual barangan dari pintu ke pintu, rumah ke rumah. Itu Pak Seram. Saya memang boleh bayangkan, Cik Fuzi kita ketika itu nak cari rezeki lebih, ketuk-ketuk, tengok rumah cahaya. Biasalah kalau kadang-kadang kita hidupkan TV, dia akan nampak dalam rumah tu cahaya kelap-kelip macam orang hidupkan TV lah. Jadi, ada orang ketuk-ketuk tak nak buka. Jalan balik, jalan tepi koridor, sebelah kirinya tingkap, mungkin tingkap bilik, bila pun tak pasti. Ada makcik buka tingkap lagi, Terperanjat beruk Cik Fuzi. Sekali bila ada perhatikan, rumah tu rupanya rumah kosong, dan dia tengok dalam tu rupa-rupanya memang tak ada orang. Kalaulah saya jadi anda, Cik Fuzi, dengar suara makcik tu yang macam tu je, saya kata, cik tak apa cik, saya balik dululah, burung tiong makan betik, saya belah pun cantik. Terima kasih. Baik, para pendengar Ria 897, saya akan bacakan kisah yang pertama dari pada kiriman email. Dan katanya di sini, pengalaman yang tak dapat dilupakan ini berlaku pada tahun ini. Pada awal, sekitar bulan Februari. Seorang pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai Kak Sharifah saja. Kata Kak Sharifah, apa khabar Casey dan juga para peminat rancangan MJ12? Kakak ada satu pengalaman peribadi yang boleh disifatkan sebagai sesuatu perkara misterius yang pernah kakak lihat dan berlaku. Sebenarnya kakak dengan suami dan 2 orang dalam kenderaan. Kami keluar makan supper, ialah makan malam bersama dengan keluarga. Suami memandu kereta. Setelah makan malam, sekitar pukul 11 malam, salah seorang daripada anak kakak ni telah pun berikan saranan untuk pusing-pusing waktu malam. Seorang lagi anak kakak kata pergi adventure. Bila dengar aja teringat misteri jam 12. Sebab kami anak beranak memang suka, gemar mendengar rancangan kendalian DJ Casey. Terima kasih.
Dan kata Kak Sharifah, jadi malam itu saya, suami dan anak-anak tak pernah umur Kisi pergi adventure waktu malam. Saja dalam kenderaan ronda-ronda kota, pusing sana pusing sini. Jadi apa yang berlaku Kisi? Kami telah pun memilih untuk pergi ke salah sebuah tanah perkuburan berdekatan dengan Jalan Bahar. Kakak dengan suami dari Chua Chu Kang. Kami adalah makan di sana. Kemudian lepas makan tu kami pusing-pusing. Jadi suami memandu kenderaannya pergi ke Jalan Bahar. Sepanjang perjalanan kami kecoh berbual bising. Buat lawak tu, buat lawak ni, masing-masing nak cuba buat lawak dalam kenderaan. Tapi hairan Kisi, bila suami semakin dekat sampai dengan tanah perkuburan, anak-anak yang dekat belakang tiba-tiba rapat sangat dengan kami yang duduk di hadapan. Tiba-tiba boleh rasakan satu kenderaan yang tadi kecoh menjadi senyap. Keadaan di luar agak sunyi sepi. Suami turunkan tingkap, kakak marah suruh tutup. Bila suami tutup tingkap, suami masuk pandu ke dalam. Tapi bukan dalam kubur. Bukan dalam kawasan tanah perkuburan, kata Kak Sharifah. Suami masuk dekat belakang. Dekat tu ada tempat bakar mayat kalau tak silap kakak. Jadi jalan sampai hujung, dead end, tak boleh bergerak lagi. Jadi suami terpaksa buat U-turn. Bila suami buat pusingan, kakak ternampak ada satu lorong yang suami boleh masuk. Kakak tanya pada suami, Abah berani tak kalau masukkan kereta kat dalam ni? Anak-anak kakak, Ma janganlah Ma. Alah abang kau tak beranilah. Kisi, entah macam mana kakak tahu yang suami tak akan buat. Tiba-tiba Kisi, suami terus belok kanan masuk dalam tapak tanah perkuburan dekat Jalan Bahar. Bayangkan para pendengar Ria 897 FM. Jadi sekarang ini Kak Sharifah, suami dan 2 orang anaknya dah masuk tanah perkuburan. Awal tadi bila cabar suaminya, dia fikirkan suami tidak akan melakukan apa yang dia suruh. Tapi suaminya malah telah pun melakukan sesuatu luar dari jangkaan, dugaan si isteri dan anak-anak. Jadi bila berada dalam tanah perkuburan, suami kakak pandu dengan perlahan. Sebab apa Kisi? Jalannya sempit. Kiri kanan ada longkang kecil. Kalau terbabas tayar termasuk susah nak keluar, kata Kak Sharifah. Tiba-tiba dalam banyak-banyak malam Kisi, entah mungkin rezeki kami sekeluarga, kakak nampak ada seorang makcik. Kisi, makcik ni punyalah menakutkan. Dia dahlah jalan dalam gelap. Dia seorang diri, pakai tudung hitam, jubah ataupun baju warna hitam, kesemuanya hitam. Jalan seolah-olah cara dia berjalan Kisi, macam dia ada pijak papan gelungso. Langsung tak nampak makcik tu bergerak macam dia sedang berlari ataupun berjalan, kata Kak Sharifah. Bila ternampak dari jauh, kakak terperanjat. Suami terus pijak brek, matikan lampu. Dah gelap, hilang sekejap tak nampak. Bila mata kita dah adapt, kata Kak Sharifah, dah sesuaikan dengan keadaan yang gelap, baru nampak balik Kisi makcik tu. Jalan macam dia sedang terapung-apung. Anak kakak dekat belakang, anak perempuan kakak menangis, peluk kakak Kisi yang duduk di hadapan. Dari belakang dia peluk, Ma keluar Ma. Kisi, suami kakak tak tahu nak buat apa. Akhirnya Kisi, suami kakak Gustan nak lari daripada ternampak ataupun lalu depan makcik berjubah hitam. Gustan punya Gustan, roda belakang tersangkut dalam longkang kecil. Kisi, suami cuba keluar, tapi tak boleh Kisi, seolah-olah tersendat, kata Kak Sharifah. Para pendengar Ria 897. Lat beberapa saat, anak kakak yang lelaki tiba-tiba rapat sangat dengan kakak dengan anak perempuan. Mama, dekat tepi tingkap Mama apa tu, Ma? Kisi, kakak, suami, 2 orang anak tengok.
Tepi tingkap ada kepala orang, Kisi. Tak tahu apa, kakak terpekik, anak terpekik. Semua orang dalam kenderaan termasuk suami terpekik sekuat-kuatnya. Bayangkan para pendengar. Suami kakak mula komat kamit mulut baca sesuatu sambil dia cuba keluarkan kereta daripada tersendat. Dia pandu dan pandu dan pandu, akhirnya kereta kakak dapat naik. Suami pandu keluar selaju-lajunya, Kisi. Bila sampai dekat kawasan Jalan Bahar, nak exit betul-betul sebelah kanan tu tempat SCDF berlatih. Kereta yang suami pandu nyaris-nyaris terbabas pergi ke lorong sebelah. Nasib baiklah dapat dikawal, Kisi. Tak tahulah, Kisi, yang kami nampak, kata Kak Sharifah, makcik bertudung jubah ataupun pakaian serba hitam. Manusia ataupun bukan, tapi pastinya makcik itu telah pun dapat menakutkan kami. Sejak malam itu kami sekeluarga serik sangat nak ke mana-mana, khususnya adventure di waktu malam. Bahkan selama lebih kurang seminggu, kakak dengan anak kalau suami bertugas tidak mendengar MJ12. Kami takut, masih lagi terbayang-bayang perkara yang cukup menyeramkan berlaku di salah sebuah tanah perkuburan berdekatan dengan Jalan Bahar. Para pendengar Ria 897, awal tadi dah dengar bunyi ketukan. Inilah kiriman yang akan saya bacakan pada tengah malam ini sebagai pembuka rancangan misteri jam 12. Kisah ini dikirimkan oleh seorang pendengar, dan beliau adalah bekas penduduk di salah sebuah estet perumahan di kawasan Masling, blok, tak boleh saya sebutkan, blok ... Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Kisi. Waalaikumsalam. Kisi tolong ketengahkan pengalaman Kak Faridah, kakak bekas penduduk kawasan Masling. Kisi dah lama kakak duduk sana. Sebenarnya sebelum adanya landasan kereta api, begitu lamalah kakak duduk dahulu, kata Kak Faridah. Pengalaman yang menyeramkan ini telah pun berlaku beberapa puluh tahun yang lalu. Masa itu kakak baru saja berumah tangga dengan suami, kata Kak Faridah. Tinggal di Masling blok ... tak nak saya sebutkan, estet perumahan yang lama. Bila kakak beritahu ibu kakak yang kakak dapat rumah kawasan tu, ibu terperanjat. Ibu kata kalau boleh jangan tinggal di tempat tu. Tapi kakak kata kunci dah dapat. Kenapa? Ibu mengatakan tempat tu keraslah, bermacam-macam alasan yang menakutkan telah ibu beritahu kakak. Tapi kakak hanya simpan, tak beritahu suami, sebab tak nak suami fikir yang bukan-bukan. Kakak hanya kata pada ibu, tak ada apa-apalah, kita hidup dalam zaman moden ni, mana ada hantu, kata Kak Faridah kepada ibunya. Akhirnya kakak berpindah di kawasan Masling. Kisi, kawasan tu memang, Kisi, masih ada sampai sekarang. Tapi ketika itu, dipendekkan cerita, kata Kak Faridah, kakak hamil anak yang pertama. Suami kakak pula bertugas mengikut shift. Kalau kerja malam ada, kerja petang ada, dan sebagainya. Kalau suami kakak kerja malam, kakak seoranglah duduk di rumah. Dan beberapa kali itu kakak akan dengar, antaranya bunyi ketukan. Pada mulanya kakak fikirkan orang di atas yang setiap malam ketuk tak henti-henti, kata Kak Faridah. Dan kadang-kala takut sendiri duduk dalam rumah. Sehingga kan, kata Kak Faridah, kakak telah pun minta bantuan adik kakak untuk temankan kakak di rumah Masling. Jadi setiap kali kalau suami kakak bertugas waktu malam, adik akan bermalam di rumah kakak. Terpaksalah dia pergi kerja dari rumah kakak.
Kakak akan siapkan 2 teksi semua Kisi. Sebab masa tu memang kawasan Woodland, kalau orang kata tinggal Woodland, semua tahu jauh. Semua tahu tempatnya jauh. Susah nak pergi. Jadi terpaksalah kakak keluarkan sedikit wang kalau panggil adik tidur di rumah kakak bila suami bertugas malam. Malam yang pertama sedang nyenyak tidur, adik dengan kakak terbangun dengar bunyi ketukan lagi. Adik kakak tanya kata Kak Farida, "Kak, bunyi apa tu Kak ketuk-ketuk?" Macam biasa kata Kak Farida, yang kakak sangkakan orang atas lah. Dia memang macam ni, malam-malam mesti ketuk-ketuk. Tak tahulah orang gila agaknya. Jadi adik kakak pun tidur. Malam kedua sama juga, malam ketiga. Kemudian bila suami balik pada shift petang, adik pulang ke rumah mak di kawasan Tampines. Dan bila suami minggu depan bertugas shift malam balik, adik kakak, kata Kak Farida, bermalam dengan kakak untuk beberapa hari, beberapa malam. Dia pendekkan cerita kata Kak Farida, bayangkan para pendengar Ria 897. Buat minggu yang kedua, adik bermalam di rumah kakak. Bunyi ketukan yang sama kedengaran di waktu malam ketika kakak dengan adik kakak sedang nyenyak tidur. Adik kakak, Kisi dengan kakak terbangun dari tidur. Kakak kata pada adik, "Dah lah kau tidur je lah, jangan layan orang atas, orang gila." Kisi, kata Kak Farida, bila kakak tengok adik kakak, dia macam tercegat dan tercengang. Baring di atas katil tepi kakak. Badan kakak tepi tingkap dalam bilik. Adik kakak duduk sedang tumpukan perhatiannya pada tingkap dalam bilik. "Dek, kau tengok apa, Dek?" Kak, Ina rasa, Kak, yang ketuk pintu, ketuk-ketuk bukan orang atas, Kak. Dek, apa kau cakap, Dek? Kau jangan meripik lah, Dek. Pukul berapa kau cakap macam ni? Kak, kakak tengok dekat tingkap bilik kakak, dekat atas sekali tu. Macam kepala orang, Kak. Para pendengar Ria 897, kata Kak Farida, bila kakak pusing, memang benar Kisi, tingkap sebelah atas, bendanya macam bola kecil, tapi macam kepala manusia, ada mata, ada mulut, ada taring, sedang hentak-hentak tingkap bilik rumah kakak, seolah-olah nak masuk dalam. Adik kakak kata sesuatu yang kakak tak terfikir pun. "Kak, Ina rasa Kak dia nak anak dalam kandungan, Kak." Terus kakak marah adik kakak. Kami berdua keluar dari bilik, tidur di ruang tamu. Setelah kami berpindah, makin dahsyat Kisi. Kali ini dapat lihat dekat tingkap dapur Kisi, berbola tu sedang berliga-liga nak masuk ke dalam rumah, tetapi tidak boleh masuk. Entahlah benda tu milik siapa, tapi itulah pengalamannya Kisi. Akhirnya, kata Kak Farida, mungkin ada pada dengar kata-kata ini. Kakak dinasihatkan oleh beberapa orang pakar. Di tingkap-tingkap bilik, letaklah benda-benda yang tajam, kerana makhluk penanggal ini takut. Antaranya pokok lidah jin ataupun pokok kaktus, paku-paku panjang, dan juga benda-benda tajam yang lain. Letakkan di tingkap dan dia tidak akan sesekali cuba ceroboh masuk ke dalam rumah. Terima kasih Kisi dari Kak Farida, berkongsi pengalaman beberapa puluh tahun yang lalu ketika beliau menetap di kawasan Marsiling. Okey, itu dia. Dan kisah yang sama juga, saya ada beberapa kiriman email yang saya cuba cari akan serupa. Kalau tadi dari Kak Farida, yang ini daripada ini dari Haja Amnah. Katanya beliau bekas penduduk juga kawasan Marsiling. Dan bayangkan para pendengar Ria 897, Haja Amnah kata dahulu ketika menetap di sana agak lama lah sebelum berpindah. Sekarang ini dah berpindah di kawasan Sengkang. Tapi dulu rumah Haja Amnah di salah sebuah blok di kawasan Marsiling. Anak Haja pernah lari balik tercungap-cungap. Bila tanya kenapa, dia kata ada kepala terbang kejar dia dari belakang.
Jadi mula-mula tak percaya. Cakap dia, engkau biar betul. Ingatkan dia gurau-gurau. Sekali memang benar Kisi bila dengar daripada teman-teman yang lain juga pernah balik di waktu malam. Ada makhluk penanggal dekat kawasan tu. Dan mengikut cerita mengatakan ada seorang penduduk dekat kawasan tu adalah seorang tukang ubat yang handal. Ramai juga orang-orang Melayu kita dah berubat dengan dia. Daripada segi perubatan tradisional maupun perubatan menggunakan makhluk-makhluk halus. Jadi ingat benar atau tidak, misteri jam 12 hanya satu hiburan. Tapi bayangkan kalaulah saya balik rumah sorang-sorang, yang pastinya saya akan balik kesorangan diri. Sedang tunggu lift nak naik ke rumah saya, tiba-tiba dekat belakang ada pusing belakang, ada floating head. Saya rasa saya terus keras, kaku kat sana lah. Betul. Memang cukup menyeramkan kalau mungkin kadang-kadang kita cuba fikirkan secara logik mungkin tak masuk akal. Tapi kalau anda dalam situasi yang sama, anda balik kerja lewat malam ataupun dalam rumah dekat tingkap, tiba-tiba dengar bunyi orang ketuk-ketuk, tengok betul-betul, pandang betul-betul sebelah atas tingkap bilik, mungkin tingkap dapur, rupa-rupanya benda tu yang mengganggu anda setiap malam bukan orang atas. Misteri jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Para pendengar Ria 897 FM, berikut ini adalah satu pengalaman pribadi dari seorang pendengar. Sebelum saya teruskan kisah berikut ini, ingat, misteri jam 12 hanya satu hiburan. Jangan kita terikut-ikut dan anggaplah setiap kisah yang diketengahkan termasuk yang ini hanya hiburan. Jangan kita terbawa-bawa, tetapi kadangkala ada kalanya kita juga harus berwaspada daripada kita terkena. Berikut adalah kisah dari seorang ibu yang namanya Habibah, berkongsi pengalaman beliau tentang anak lelaki nama Zamri. Katanya, Kisi, sebelum ini anak saya bertugas. Setiap bulan kalau bekerja dapat gaji, saya akan dapat sedikitlah. Diberikan nafkah kepada saya sebagai seorang ibu. Dia juga akan bayar lunaskan bil-bil rumah. Saya pun bekerja juga, kata Puan Habibah. Kerana saya ada 2 orang anak lagi yang kecil yang masih lagi bersekolah. Suami saya dah lama meninggal dunia. Sejak anak saya berkenalan dengan seorang gadis, saya gunakan nama samaran yang bernama Dina. Sejak dia kenal dengan wanita ini, anak saya tidak lagi Kisi serahkan duit. Malah bil-bil rumah terpaksa saya lunaskan. Saya tanya mana duit, akan jadi gaduh. Dan benda ini berlarutan hinggalah setahun 2 Kisi. Sampaikan, kata Puan Habibah, saya dah tak boleh terima. Saya nak jumpa juga budak Dina ini. Anak saya juga jarang-jarang balik rumah. Mesti ada benda yang tak kena. Bila saya jumpa budak Dina ini, saya tangkap anak saya dengan dia sedang makan. Saya ikut anak saya keluar. Satu kali itu dia balik ke rumah, kata Puan Habibah. Bila dia keluar, saya ikut dari belakang naik teksi Kisi. Nasib baiklah, ada seorang anak saudara yang memandu. Bila anak saya keluar naik teksi, saya ikut dari belakang perlahan-lahan. Dia jumpa dengan budak yang ... ini yang membuat saya marah. Kisi, dipendekkan cerita, kata Puan Habibah. Saya takkan teruskan panjangkan kisahnya. Tapi dikatakan di sini, budak Dina ni saya dapat tahu mempunyai ramai teman lelaki. Dan sebenarnya anak saya ni dah terkena perbuatan sesuatu sihir yang dilakukan oleh Dina kepada anak saya. Seluruh gaji anak saya diserahkan pada beliau. Malah anak saya dengar kata-kata telunjuk budak Dina. Yang menyedihkan, yang menghairankan, budak ni baru 22 tahun Kisi. Baru 22 tahun. Saya pernah cuba, anak saya balik, saya kunci pintu ketat, tukar mangga. Dalam rumah ada pakar, ada pakcik saudara saya dan juga anak saudara saya. Anak saya Zamri sampai mengamuk Kisi, tendang pintu nak pecah, nak keluar rumah jumpa dengan Dina. Tak tahu apa ilmu dia pakai. Sampaikan Kisi, kata pakar, budak Dina ini ada mengenalkan hantu raya.
Bila kami hantar balik benda yang diletakkan dalam badan anak, Casey, dia hantar yang lagi kuat. Membinasakan anak saya. Anak saya sekarang ini, tak malu saya katakan, dah hilang akal. Tak boleh bekerja. Casey, boleh saya katakan anak saya dah pergi IMH, ada surat hijau. Berhati-hatilah. Kalau sesiapa yang kenal budak Dina bukan nama sebenar, fikir-fikirkanlah. Terima kasih dari Puan Habibah. Banyak mesej yang diketengahkan di sini saya tak boleh bacakan, mungkin terlampau peribadi. Dan yang paling menjadi tanda tanya, berusia 22 tahun, dah pandai menggunakan kaedah-kaedah sedemikian rupa untuk mendapatkan kesenangan.